Ikan mayong dah masuk, santan dah masuk, kunyit dah masuk, daun kesum sekarang ni tengah masuk, cili api pun dah masuk. Tunggu masak saja lagi, rasa macam mana nikmat dia. Resipi mak kampung. Resipi mak kampung. Ikan mayong masak cili api campur apa dia? Campur kemabal. Orang kampung dan panggil kemabal. Orang kampung Matang Pasir panggil kemabal. Kemabal kejap kita masuk. Kita masukkan kemabal. Kemabal tu sekarang ni dia jauh datang dia. Kemabal. Okey. Kita tunggu apa yang berlaku seterusnya. Kita tengok. Api dia besarkan sikit. Okey. Tengok apa yang berlaku. Tengok tu ikan dia, belong tu. Tengok tu ikan dia, ikan mayong. Ikan mayong. Ikan mayong tengok tu. Itu kesum. Apa yang berlaku? Itu masuk apa dia? Sebab santan pekat, santan harga mahal sekarang ni. Santan sekilo dekat Negeri Sembilan tinggi. RM16 sekilo. Tapi tak apa. Orang kampung tak ada santan tak makan dia tu. Okey, kita tunggu dia masak. Untuk dihidangkan. Okey. Gulai ikan mayong. Ini macam ni besar ni.